Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So lepas daripada ni, siapa-siapa yang nak datang check in dekat hotel kami, so dia ada rules baru yang macam cakap apa, untuk mengelak daripada fitnah, untuk mengelak daripada gangguan-gangguan anxiety, distress, gangguan-gangguan mistik, kuntilanak, pontianak, kena rasuk, apa semua kita tak nak. So kita letak mengikut status masing-masing. Contohnya kalau korang datang nanti, korang datang check in macam biasa, tengok ada tagging macam tu, korang ikut je tagging mengikut status anda masing-masing. Okay, sekejap saya tunjukkan cara macam mana dia punya rules dia. So nanti korang datang je, datang nak check in tu, ini kaunter untuk janda. Kita letak jauh sikit lah janda ni, sebab takut dia nanti tiba-tiba mengenyam juga, risau juga. Ni kaunter, korang beratur je ikut sini straight. Okay, so kaunter yang kedua untuk orang yang single, 7 tahun single, 4 tahun single, 1 tahun single tu boleh diterima lagi lah, sebab jodoh tak ke mana kan. Kita berusaha untuk move on tu mungkin ambil masa. So setahun tu okay lagi. So ini untuk 2 tahun ke atas lah yang single. So yang last sekali adalah kaunter duda. Siapa datang kat sini, kaunter duda ni mengikut status masing-masing dah. Ni straight saja, beratur saja macam biasa ya tuan-tuan. So sebab apa kita jarakkan kaunter duda dengan kaunter janda? Sebab dia takut nanti berlaga peha. Kita takut berlaga peha dengan kat sana, duda dengan janda ni lah. So kita letak single tengah-tengah. Single tengah-tengah, biar dia tengok kiri dan kanan. Mana tahu ada jodoh belah janda, mana tahu ada jodoh belah duda. So senang lah, kita faham. Benda ni semua kita semua buat adalah untuk mengelak daripada fitnah. Fitnah macam cakap, fitnah dajjal, fitnah manusia, fitnah daripada jiran-jiran. Kita tak nak, kita nak mengelak daripada itu semua lah. So ini rules baru untuk anda semua. So datang nanti macam biasa je. So kita dah tahu dah status anda masing-masing. Senang nak mengelak daripada fitnah, nak mengelak daripada tiba-tiba kena rasuk, tiba-tiba orang cakap apa, masuk hantu pocong ke risau. Okay, ikut saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.